Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya pemegang nama matrik D202211102257 akan membentangkan hasil dapatan saya berkenaan dengan tajuk pengaruh eco-anxiety terhadap pemahaman dan penerimaan pelajar dalam pendidikan perubahan iklim di SMK Bukit Jawa, Kelantan. Baiklah, untuk latar belakang kajian. Kajian mendapati bahawa eco-anxiety adalah kebimbangan berlebihan terhadap masa depan alam sekitar. Seterusnya, perubahan iklim mampu memberi kesan fizikal dan juga psikologi kepada manusia jika ia tidak dikawal. Selain itu, perubahan iklim mampu untuk membentuk kefahaman dan sikap positif dalam kalangan pelajar. Dan yang terakhir adalah pendidikan iklim boleh mengurangkan atau meningkatkan kebimbangan pelajar terhadap isu iklim yang berlaku. Seterusnya, untuk permasalahan kajian, terdapat 3 permasalahan yang dikenal pasti. Yang pertama adalah pelajar generasi kini semakin cemas tentang masa depan bumi. Seterusnya, sistem sekolah dan guru kurang bersedia memberi sokongan emosi kepada para pelajar. Dan yang terakhir adalah kurangnya kajian di Malaysia tentang tahap eco-anxiety pelajar dan kesannya terhadap pembelajaran perubahan iklim. Seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat 4 objektif yang dikaji. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap eco-anxiety dalam kalangan pelajar di SMK Bukit Jawa. Seterusnya, mengkaji tahap pemahaman pelajar terhadap isu perubahan iklim yang berlaku di sekitar mereka. Yang ketiga adalah menilai tahap penerimaan pelajar terhadap pendidikan perubahan iklim di SMK Bukit Jawa. Dan yang terakhir adalah menganalisis hubungan antara eco-anxiety terhadap penerimaan dan pemahaman pelajar terhadap pendidikan perubahan iklim. Seterusnya adalah kajian literatur, iaitu eco-anxiety adalah kebimbangan emosi akibat ancaman perubahan iklim. Antara contoh perubahan iklim adalah seperti pemanasan global, cuaca ekstrim dan juga kenaikan aras air laut. Seterusnya adalah pendidikan perubahan iklim adalah untuk meningkatkan kesedaran dan juga membentuk sikap mesra alam dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah remaja dan eco-anxiety adalah berkait rapat kerana mereka lebih terdedah kepada tekanan iklim, media dan juga bencana meningkatkan keresahan mereka. Dan yang terakhir adalah peranan pendidikan iklim adalah untuk meningkatkan kefahaman yang baik serta pendidikan boleh mengurangkan atau mengawal kebimbangan dalam diri mereka. Seterusnya, untuk metodologi kajian, yang pertama adalah reka bentuk kajian, iaitu menggunakan kaedah kuantitatif melalui instrumen soal selidik. Seterusnya adalah lokasi. Lokasi yang dipilih adalah SMK Bukit Jawa, Pasir Putih, Kelantan. Seterusnya, untuk analisis data. Data yang digunakan menggunakan statistik deskriptif yang merangkumi mean, mood, median dan lain-lain. Seterusnya adalah untuk ujian normality, untuk menguji data sama ada normal atau tidak. Dan yang terakhir adalah analisis korelasi sperma ratio. Seterusnya adalah persampalan, iaitu persampalan yang digunakan adalah rawat mudah. Seterusnya adalah dapatan kajian. Untuk dapatan demografi, responden yang dipilih adalah pelajar tingkatan 4 dan 5 dan majoriti mereka adalah tinggal di kawasan luar bandar seperti Pasir Putih, Kelantan. Dan mereka merupakan jadual taburan kekerapan dan peratusan bagi latar belakang responden. Seterusnya adalah untuk objektif pertama, iaitu tahap eco-anxiety. Tahap eco-anxiety berada pada tahap sederhana dengan min tertinggi adalah 4.65 dan min terendah adalah 1.78. Dan mereka merupakan jadual tahap eco-anxiety pelajar terhadap isu perubahan iklim yang berlaku di SMK Bukit Jawa. Seterusnya adalah objektif kedua, iaitu untuk pemahaman. Pemahaman pelajar berada pada tahap yang baik dengan min tertinggi yang diperoleh adalah 4.86 dan juga min terendah adalah 4.50. Dan berikut merupakan jadual kegarapan pemahaman pelajar SMK Bukit Jawa terhadap isu perubahan iklim yang berlaku di kawasan sekitar. Seterusnya adalah objektif ketiga, iaitu penerimaan. Penerimaan pelajar berada pada tahap yang baik dengan min tertinggi yang dicatatkan adalah 4.86 dan juga min terendah adalah 4.50. Dan berikut pula merupakan jadual kekerapan penerimaan pelajar SMK Bukit Jawa terhadap isu perubahan iklim yang berlaku di kawasan sekitar. Seterusnya adalah pemeriksaan normaliti yang menggunakan kaedah grafik bagi data pemahaman dan penerimaan pelajar terhadap pendidikan perubahan iklim. Berdasarkan jadual berikut, ia menunjukkan kesemua dapatan bagi item pemahaman dan penerimaan pelajar menunjukkan data tidak normal. Seterusnya adalah jadual normaliti bagi pemboleh ubah pemahaman dan penerimaan pelajar terhadap pendidikan perubahan iklim. Kedua-dua item menunjukkan data tidak normal. Seterusnya adalah objektif keempat, iaitu analisis yang digunakan untuk mengkaji pemahaman dan penerimaan. Berdasarkan kajian ini, perhubungan menunjukkan positif sederhana dan berikut merupakan analisis koordinasi eksperimen antara pemahaman dengan penerimaan pelajar terhadap pendidikan perubahan iklim. Seterusnya adalah perbincangan. Untuk perbincangan, kefahaman yang baik menyumbang kepada penerimaan yang lebih tinggi dalam kalangan pelajar. Eco-anxiety pada tahap sederhana juga tidak menghalang pembelajaran. Dan seterusnya adalah pendidikan perubahan iklim mampu membantu meningkatkan sikap positif tanpa menyebabkan ketakutan yang melampau.
Seterusnya adalah batasan kajian, iaitu hanya satu sekolah yang dipilih, iaitu SMK Bukit Jawa. Yang kedua adalah hanya pelajar geografi sahaja yang terlibat, dan juga data yang diperoleh adalah hanya semata-mata berdasarkan data soal selidik. Dan yang terakhir adalah isu eco-anxiety ini masih lagi baru dalam Malaysia. Untuk cadangan saya bagi kajian masa hadapan adalah dengan melibatkan lebih banyak sekolah dan juga negeri, dan juga menggunakan kaedah-kaedah kualitatif seperti temu bual yang melibatkan kawasan-kawasan bandar dan juga luar bandar. Dan yang terakhir adalah mengkaji kesan intervensi psikologi dalam pendidikan iklim. Jadi kesimpulannya, eco-anxiety adalah wujud tetapi ia masih terkawal. Dalam pendidikan perubahan iklim, ia mampu meningkatkan pemahaman dan juga menggalakkan penerimaan. Dan seterusnya, eco-anxiety tidak meningkatkan keresahan berlebihan jika ia dapat dikawal. Jadi kurikulum yang seimbang antara iklim dan emosi dan pelajar perlulah dibina. Dan berikut merupakan rujukan saya. Sekian daripada saya. Terima kasih.